Seperti biasa geng, Nata Iskandar agak jam sikit. Jambatan besi, mula-mula kita akan melalui jambatan besi. Manis geng. Kepada yang tak biasa. Oi. Ni durian kat bawah tadi. Dulu masa Jamji cakap, masa mak dia duduk sini lah, masa dia kecil lagi, sinilah kawasan rumah dia, kawasan yang landai tu, kawasan situ. Tapi untung sini geng, sebelah tu ada anak sungai, sebelah sana pun ada anak sungai. Jadi air penting kan untuk masak semua, mandi. Sana sinilah penempatan dulu-dulu. Jamji cakap mak dia, arwah ayah dia kat sini lah. Okey, kita tengok pula ni, manggis ada tak hasil dia. Durian kita dah ada, buah kundang ada, tengok manggis pula. Manggis pula ada, dia cakap kecil. Tak masak lagi lah. Tak masak lagi. Adik tadi naik. Jadi sama macam petai tadi, dia tak masak lagi lah. Inilah sungai yang aku cakap tadi. Jamji ada buka ni durian. Pokok mana satu je? Oh, yang besar tu ke? Pokok tu. Jom kita try geng. Okay, geng, kita cuba. Manis lah. Dia biasalah durian bukit je kan. Macam ni je. Kita try. Manis. Manis. Walaupun isi tak tebal, tapi manis. Unik dia. Ini pun baru belajar. Ni manggis tadi. Baru belajar nak buah-buah. Pokok ni pun baru belajar nak buah, macam ni cakap. Dia dah mula berbuah lah. Yang kita tengok tadi. Ni manggis. Makan kat kebun ni sedap. Dia Rasa satu tak puas. Dia punya feel lain macam. Dulu pada kedai hidup. Ada hidup, ada semua ada je. Ada radio. Jadi ke tengah hari sampai petang baru terus main bola. Jamji cakap dulu, aku tolong translate lah. Dulu rumah kat sini masa Jamji kecil, ada rumah bawa radio je lah. Bawa radio, tadi cakap bawa kaset dah. Dengar sambil tunggu durian luruh. Rindu je lah zaman kanak-kanakan. Rindu. Dulu tak ada masalah. Rindu. Ji, dulu masa kat sini, masa tu umur Jamji berapa? Masa mak masih menetap kat kebun ni? Sekolah rendah lah, sekolah rendah. Rendah lah. Lepas tu pindah tu dalam tahun berapa? Pindah ke bawah sikit jadi? 99 macam tu. Oh, barulah juga. Taklah lama ya. Terus pindah ke kampung. Kenapa berpindah je? Kenapa? Sebab nak dekat dengan jalan ke? Satu sebab nak ke sekolah. Oh, sekolah. Lepas tu dekat kedai. Dulu Jamji sekolah asrama ke tempat 14 tu? Batu Ablah jalan kaki je. Dulu jalan kaki. Kaki kan? Bertahan. Bertahan lah. Jauh? 1 kilometer, 2 ada kot? Satu poin lebih. Tapi sonok lah, dua ramai-ramai jalan kaki pagi. Balik pun sonok. Apa harapan Jamji? Kebun yang ada ni pada masa akan datang, macam adik tadi kan, anak buah tadi, apa harapan Jamji? Apa yang Jamji nak diorang lakukan dengan kebun-kebun ni nanti pada masa hadapan? Harap diorang jagalah kebun ni. Jaga. Bukan setakat ni untuk makan, lepas tu boleh tunjukkan ni apa anak cucu lah.
Sebab buah ni turun-temurun makan. Betul? Kena jaga. Dia rasa durian bukit ni jangka hayat dia lebih lama kan daripada yang Musang King. Tahu akulah. Betul. Macam aku sendiri pun kebun durian atuk aku memang dah lama. So harapan supaya diorang kekalkan lah jaga pokok-pokok ni supaya dia sentiasa berbuah untuk generasi akan datang. Betul. Sebab ni pun banyak kenangan lah, banyak kenangan. Banyak kenangan kita dari kecil hingga besar. Cuci tangan lu, geng. So Jamji cakap dia nak tunjuk kat aku sungai ni, anak sungai ni. Macam aku cakap tadi, diorang guna untuk mandi dan sumber air minuman. Jamji nak tunjuk kat aku tangki air untuk kawasan kampung diorang tadi. Okey, jom. Okey, kita cuci tangan tadi kat bawah. Atas sikit je lah. Kat atas sikit. Mungkin selalunya dia berbentuk empangan lah. Empangan. Oh, kat sini. Oh. Ni dia. Ni dia empangan yang membekalkan sumber air pada rumah-rumah keluarga Jamji kat bawah tadilah. Sana ada polypipe. Kenal lah buah ni. Mana? Ni. Buah apa je? Saya tak tahu nama dia. Tapi pahit tu. Jom kita tengok Jamji cakap buah tu. Dia bukan langsat ke, bukan Najian. Rambai ke. Ni buah dia. Pahit Jamji cakap. Inilah empangan dia. Dia orang simen cantik-cantik. Dia orang takung air, buat empangan, kemudian takung air dan terus ke rumah kat bawah. Oh, sini ada waterfall kecil, geng. Yang seterusnya Jamji nak minta ni lah, dia panjat pokok buah langsat ni. Okey, yang rut tak leleng. Lalu masak. Ya. Tu adik tu. Adik tu kat situ. Tu dia. Buah dia banyak kat belah sini. Jatuh kat sini. Ni buah dia. So kita orang terlupa bawa plastik lebih. Terpaksa tadah dengan ni lah. Anak buah dia paling. So Jamji guna raga durian tu. Keluarkan durian kejap. Kalian betul-betul lah masak. So geng, aku tak tahu pokok ni apa. Tak tahu, aku dah lupa nama dia, serius. Dia ada buah dia macam ni. Buah dia ni bila makan memang manis. Cuba makan, Dik. Tengok. Dia manis dia tu efek bila lepas kita minum air pun manis tu ada lagi dekat dalam mulut kita. Inilah buah dia. Ni aku cuba pula. Aku dah lama tak makan buah ni. Dulu kecil-kecil masa on the way mandi sungai jumpalah. Ni dia. Ni dia, geng. Pokok dia macam ni. Aku dah lupa dah. Siapa tahu komen lah. Ni pokok dia. Dia dalam dia ada biji dia. Kita boleh makan sekali. Jamji ajak pergi mana je? Sungai ke? Mandi. Dia nak mandi sungai pula.
So kita orang tinggal barang tadi. Kita orang teruskan ke itulah. Kita orang teruskan ke sungai tu. Ada nong motor ke ada? Ji, berapa minit agaknya kita boleh sampai ke air terjun tu daripada sini? 6 minit lah. Oh, dalam 6 minit lah. Lebih kurang. Cantik je? Ha? Cantik ke air dia? Boleh lah, kita try tengok dulu. Okey. Tadi kau cakap ada 2 je? Ada 2. Oh, ada 2. 2 tempat. Tapi kita kena hiking sikit lah. Dia, pakcik bawa durian. Mai kah Hajan, Bar? Joy. Ni berapa kilo ni, geng? Okey, geng, kita dah dengar bunyi sungai dah kat bawah tu. Kat bawah tu ada sungai. Hiking. 30. Jadi hari ni 2 tempat kita pergi. 2 tempat dia. Mula-mula dusun. Lepas tu air terjun lah. Kita dah sampai, geng. Lawa, geng. Apa nama dia, Ji? Tempat ni dalam bahasa orang asli? Kita panggil girl care. Ya. Girl care. Girl care. Lawa, geng. Sempena macam nama buah lah. Oh, macam nama buah. Sempena nama buah lah. Jernih, geng, air dia. Okey, Jamil cakap ada lagi satu, Ji. Ada. Kita pergi atas dulu ke? Boleh, jom. Ni nak mandi? Oh, nak mandi ya? Tak gila lah. Dia dah buka baju dah. Dia nak mandi. Sejuk ni lagi, geng. Sejuk. Dalam ke? Tak. Harap aja nang anu ada. Aja nang tiup dah. Okey, Jamji cakap mungkin terpaksa ikut jalan tepi ni. Sebab atas tu ada jalan tapi dah semak je. Dah semak dan track dia dah tak nampak. So kita orang kena cross ni lah. Buka kasut jap. Dia cakap kita kena cross untuk ke Lata je lah. Ada Lata lah lagi satu. Ke Lata yang seterusnya. Sekejap kita tak seluar sikit. Okey, jom. Sejuk, geng. Sejuk, geng, air dia. Ni kena hati-hati sikit licin ni. Kejap, kita ada satu pertunjukan daripada adik ni. Point.
Okey, adik tadi dia nak gelongsor. Okey. 1, 2, 3, go. Saya pergi Sayur Lagoon Haji. Padu. Saya pergi Sayur Lagoon ataupun apa? Lost World of Tambun. Ni view daripada atas Lata tu. Tadi kita orang berdiri kat peting pasir sana. So inilah jalan ke air terjun lagi satu tu. Lata lagi satu tu. Oh, tenang geng. Hah? Aduh, dia dapat ikan geng. Ikan cana. Cana limbata. Banyak ikan dia geng. Tengok geng. Air jernih. Air jernih, ikan banyak. Sini pula dia sedikit tenang air dia. Tengok ikan. Sambil-sambil naik atas, tengok adik ni cuba nangkap ikan. Dapat tak? Rama-rama geng. Raja Brook. Kalau orang asli panggil Raja Brook. Tu dia. Kita ada sampai satu lubuk. Tapi bukan lubuk ni je kan? Di atas lagi. Tapi ni pun lawa geng. Sekejap. Oh, lawa geng. Serius lawa. Kau tengok sini geng. Lawa gila. Dalam ni ke? Adik ni cuba. Oh, dalam. Aku tak bawa baju spare. Oh, dalam. Dalam air dia gelap geng. Dalam. Okey geng, nak tahu kedalaman dia macam mana? Tengok adik tu masuk. Tak nampak tapak tangan dia. Kat situ tak nampak. Mendalam geng. Oh, sini agak mencabar geng. Aku rasa kena lalu situ lah Ji. Kena ikut situ. Aku lalu ikut sini lah. Kita lalu ikut tepi ni geng.
Kita dah nak sampai dah. Tu dia. Tu dia. Oh, sumpah lawa geng. Jom kita pergi dekat. Baik geng, kita dah sampai. Memang tinggi geng. Ini berapa tingkat geng. Itu dia geng. Kamu tengok berapa tingginya air terjun ni. Ini apa nama dia Ji? Kalau bahasa orang asli kita. Ni yang cakap orang asli cakap Talak Cedau. Talak Cedau. Kalau bahasa Melayu cakap ni Lata Pelangi. Lata Pelangi. Tengok geng. Tinggi geng. Adik tu dia naik sampai atas geng. Kita naik dari tepi ni geng. Jangan. Oi, bahaya. Jaga. Takut dia licin. Kita kat bawah tu tadi, kat kayu tu. Kita naik lagi. Oh, dia ada macam kolam kat atas ni. Tiba lagi memang burger lah kah? Ya. Jom. So, ni ada kolam. Dari bawah kita tak nampak lah tadi. Kita pergi tengok atas pula. Oh, dia ada lagi macam kolam sini. Tadi kita kat bawah. Kat bawah sana. Sekarang kita ke atas. Baik geng, sekarang ni aku dengan Jamji dah nak balik dah. Terima kasih lah Kak Jamji sebab sudi ajak aku ronda-ronda pergi air terjun. Lepas tu pergi kebun durian, makan durian, nyanyi kan. Lepas tu tak cukup dengan tu lagi. Ni dia bagi durian. Tu kat belakang ni, belakang kat beg aku ni ada buah kundang. Terima kasih kepada Jamji sudi ajak, tu sudi bagi buah. Aku rasa video aku sampai sini sajalah. Kita jumpa dalam next video. Okey, kepada yang belum subscribe tu boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng kat sebelah dia tu supaya korang tak kata lepas video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Okey, terima kasih Jamji. Okey, kita jumpa dalam next video. Okey, bye.